AB Channel. Datuk Onn Hafiz dah terbukti. Itu satu perkara yang penting. Mazli Malik tak ada terbukti apa. Itu perkara yang cukup penting. Mazli Malik ialah dia pernah jadi menteri sekejap. Ya. Menteri besar ni jawatan dia berbeza dengan jawatan lain. Saya memahami tentang perkara itu bila saya membuat kajian lebih kurang pada beberapa menteri besar di negeri Johor. Ya. Antaranya Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Hasni. Lepas sebelum itu ialah Tan Sri Gani Osman. Ya. Saya memahami kerja-kerja menteri besar ni dia berbeza dengan kerja menteri federal. Menteri besar ni dia kena hands on, dia kena berada di dalam kawasan, dia kena mengetahui dan dia kena ada hubungan yang baik dengan kesultanan institusi diraja. Itu lain, berbeza. Oleh itu apa yang saya lihat kalau dibanding Mazli Malik dengan Onn Hafiz, Onn Hafiz telah terbukti 4 tahun 3 bulan melaksanakan tugas dengan baik, pelaburan yang tertinggi, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, kadar pengangguran yang terendah, sektor pekerjaan yang meningkat, ya, telah terbukti. Dan dia pergi ke Singapura, dia pergi ke luar negara, dia boleh berbahasa Inggeris, yalah, Mazli Malik pun boleh juga. Tetapi pada ketika yang penting ialah siapa yang telah berjaya membuktikan kerja sebagai menteri besar. Kita ni nak maju 2030. Johor ni nak jadi negeri maju 2030, tinggal 3 tahun 6 bulan lagi. Kalau kita ubah pada saat dan ketika ini, saya rasa kita terkebelakang, bukan sebagaimana moto mereka ke depan. Yang penting Ghostan tu. kita akan terghostan. Johor Ghostan. Yang penting ialah telah terbukti Onn Hafiz berjaya melaksanakan tugasnya sebagai menteri besar. Cerita 16-14 ni. 14 bilion dikutip, 16 bilion dibagi. 16-14. 14 bilion dikutip, lepas tu 16 bilion diberi. Dalam masa 3 tahun, 2023, 2024, 2025. Mel nak tahu. Antaranya gaji cikgu yang ada di Johor. Okey. Gaji polis yang ada di Johor. Gaji doktor yang ada di Johor. Gaji penjawat awam persekutuan yang ada di Johor. Itu pun dikira, Mel. Itulah saya kata kalau macam lah saya tak tahu. Gaji itu tugas kita lah bayar gaji. Kita dah letakkan di negeri Johor, takkan kita tak bayar gaji. Patutnya kalau nak dikira 16 itu pembangunan lah. Macam lah Mak Masalah ni tak tahu. Termasuk belanja pengurusan ni. Saya kira saya dah sampai abang kawasan tu tentang perkara ni. 16 bilion termasuk itulah, termasuk inilah. Ya ilahi Allah, termasuk pengurusan ni patutnya janganlah masukkan. Memang tanggungjawab kita membayar gaji siapa juga cikgu-cikgu yang ada di sekolah-sekolah kafar sekolah rendah. Yalah, sekolah betul, menengah. Betul. Sekolah rendah, sekolah menengah tu pun dikira juga satu persatu. Jadi mengelirukan tentang perkara itu, ya. Betul. Dua perkara yang saya nak jawab, sebab dua perkara itu sahaja yang saya lihat daripada ucapan-ucapan pemimpin mereka ketika mereka mengumumkan nama calon yang saya kira saya nak jawab. Tapi saya ingin menyeru bangsa Johor, kita ada seorang menteri besar yang cukup baik. Betul. Kita ada seorang menteri besar yang tak sombong pun, ya. Kita ada seorang menteri besar yang gigih bekerja. Beliau bekerja daripada semarak subuh, Mel. Betul. Saya minta maaf lah, di negeri-negeri lain tak ada semarak subuh ni. Tak ada. Mereka solat subuh bukan tak solat, tapi mereka tidak Solat ada lah, semarak subuh yang diprogramkan. Betul. Lepas ni kita nak buat semarak isyak pula katanya. Ya. Apabila kita menang dalam manifesto, salah satu item yang ada yang menarik perhatian saya. Saudara sekalian, beliau mempunyai capability yang cukup hebat. Saya menjadi timbalan menteri ini dah 5 kali. Timbalan menteri timbalan menteri Jabatan Perdana Menteri, timbalan menteri keuangan, timbalan menteri MITI, timbalan menteri keuangan 2.0, timbalan menteri sekarang kerja raya. Hanya Datuk Onn Hafiz Ghazi yang bertemu dengan menteri kerja raya. Menteri-menteri besar lain macam tak berapa sudi ataupun, tapi selepas Datuk Onn datang tu adalah 1-2 menteri-menteri besar Pahang dan sebagainya. Tapi dia yang memulakan. Beliau pergi ke kementerian-kementerian,
bertemu dengan menteri dan menyatakan apakah hasrat negeri Johor, apakah senarai projek negeri Johor dan hasratnya supaya dilaksanakan dengan pantas supaya negeri Johor menjadi negeri maju sepantas yang boleh 2030. Kita tengok macam itu. Ya. Kita tengok bagaimana kaedah beliau memimpin ya. Apabila kita sebut macam ni, maka orang kata, wah, nak juga kerajaan pusat. Gaduh dengan kerajaan pusat. Saya nak menjelaskan perkara itu. Saya jarang tengok live pembangkang ni, Mel. Tapi apabila mereka mau umum calon, saya terpaksa tengok, Mel. Maka saya pun mendengarlah ucapan pemimpin-pemimpin beliau. Saya bukan nak sangat mendengar pun. Tetapi saya tengok, saya analisa apakah faktor utama dalam pilihan raya ini yang menjadi poin utama ucapan mereka. Apa dia? Mereka sebut, kita hendaklah ada kerajaan negeri yang selari dengan betul. Kerajaan pusat. Betul. Itu yang mereka sebut. Ya. Adakah kita tak selari? Itu saya timbalan menteri, saya kerajaan pusat. Apa hal pula saya tak selarinya? Betul. Jadi dengan perkataan tuduhan mereka itu tidak benar ya. Tidak benar. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kerajaan negeri kalau kita menang, insya-Allah kita menang, yang akan ditubuhkan ini akan tetap selari dengan kerajaan pusat kerana kita ada menteri, timbalan Perdana Menteri, ada timbalan-timbalan menteri yang sekarang pada saat dan ketika ini berada di kerajaan pusat yang akan membantu kerajaan negeri Johor, kerajaan Barisan Nasional negeri Johor, insya-Allah. Kenapa saya agak selesa, Mel, apabila kita masuk pilihan raya ni? Ini saya nak berterus terang lah. Kita nak bocorkan rahsia. Saya selesa, Barisan Nasional selesa, diri saya. Johor, di Johor. Saya selesa kerana kita dah beri bantuan 4 kali pada rakyat. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ada orang lain buat. Dia orang baru ni datang, menyebuk 2 minggu ni bukan main. Selama-lama ni tak nampak batang hidung pun. Yang kita ni dah lama dah ya, daripada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai senarai tak habis senarai. Lantas mereka kata kalau mereka menang masuk dalam akaun. Saya nak sebut beginilah. Pemimpin-pemimpin ini kena bertemu rakyat, memberi bantuan. Dalam bantuan kasih Johor ni, adun-adun kita semua turun padang. Betul. Dia pergi ke dewan itu, pergi dewan ini. Saya pun pergi. Betul. Saya pergi. Ada satu tu saya lihat Mak Buyong ramai, Mel. Mel tahu tak Mak Buyong tu apa? Mengandung tu. Mengandung. Ibu hamil. Siapakah mereka itu? Mereka yang berkahwin 2024, 2025. Pasangannya dapat 200, dia sendiri dapat 200. Mereka ambil daripada saya apa semua. Saya dapat bertemu mata dengan mereka. Sebelum ni tak pernah jumpa, dapat berjumpa. Itu tujuan kita bagi face to face tu. Ya. Lepas tu orang tua. Orang tua ni sebenarnya boleh anak-anaknya mengambil bagi pihak mereka, bawa IC ayah, tunjukkan bukti bahawa dia adalah anak, adalah sikit form ketua kampung, sign, cop. Saya pun pergi orang tua ni. Saya kata, Pakcik, kenapa Pakcik datang ni? Saya lama dah terkurung kat rumah. Saya nak jumpa orang ramai. Itu orang yang tak tahu Yalah, cerita. Betul. Saya terlupa nak videokan tentang perkara itu. Jadi saudara sekalian, ada hikmah kita mengadakan secara face to face, tidak masuk dalam bank in dalam akaun kerana kita ingin berjumpa rakyat. Rakyat juga ingin melihat pemimpin, adunnya, wakil rakyatnya. Itulah masa untuk kita bertemu. Inilah falsafah. Apakah lagi falsafah bantuan kasih Johor ni, Mel? Falsafah utama dalam pemerintahan ini ialah apabila kita dapat keuntungan lebih daripada segala dana yang kita perolehi, pelaburan dan sebagainya, pulangkan balik duit itu kepada rakyat. Ya, betul. Itu falsafah yang cukup baguslah pada siapa pemimpin. Dan itu sebab saya teringat pantun lama ya. Nak mencari pemimpin ya. Dia bukan main pandai begitu je cara mencari pemimpin. Betul. Dia bunyi begini. Jika mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Jika mencari pemimpin negeri,
Pertama, elok. Kedua, pandai. On tak on? On. Kita kasih on. Bukan hanya on Hafiz sahaja yang ada itu. Tok pun Alhamdulillah dia ada. pandai juga dah handsome. Calon-calon kita itu Betul. elok dan pandai. Betul. Calon-calon kita tu. Pandai ni bukan hanya ada degree PhD, kebetulan saya adalah. Bukan hanya ada degree itu yang jadi ukuran pandai. Pandai bergaul. Betul. Pandai berkomunikasi, pandai berjumpa rakyat. Elok tu apa? Elok perangai, elok segala rupa tu hubungan, bonus lah tu. elok muka bonus. Betul. Ada PhD masuk universiti bonus. Tetapi dalam politik ni elok dan pandai itu bermaksud agak berbeza. Ya, pandai menjaga masyarakat, Betul. elok dengan rakyat. Itu yang penting. Kita ni bersekolah. Sekolah yang kita sekolah rendah dan sekolah menengah itu dibina ketika era Barisan Nasional. Lepas itu kita masuk universiti. Universiti yang kita masuk tu dibina ketika era Barisan Nasional. Atau kita masuk institusi kemahiran, di mana pun. Institusi kemahiran itu dibina dalam era Barisan Nasional. Kemudian kita pergi balik kampung tengok pekan. Kita lalu bandar. Pekan dan bandar kita itu dibina ketika era Barisan Nasional. Lepas itu kita lalu highway. Highway itu dibina ketika era Barisan Nasional. COP BN ni merata alam. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Jangan tak nampak adik-adik, ya. Jangan tak nampak anak-anak, ya. Hospital, klinik, segala kemudahan yang kita ada ni dibina ketika era Barisan Nasional. Begitu juga segala industri yang kita akan berpeluang bekerja di dalamnya dibina ketika era Barisan Nasional. Oleh itu, ingatilah jasa Barisan Nasional yang akan terus membela rakyat. Bak kata pantun yang selalu saya sebut, Bandar Pontian ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama, kita berjuang demi rakyat, dulu kini dan selama-lama. Tahun akhir, Mel. Last kali tu. Last. Pemimpin mahir lagi tersohor, bersamping songkit berkeris warisan. UMNO lahir di negeri Johor, ayuh bangkit menangkan barisan.